Boleh ke kita nak simpan emas dalam akaun Gap kalau kita tak ada online banking? Bagi tuan-tuan yang ada persoalan yang sama, pastikan tengok video saya ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Selalunya bagi tuan-puan yang nak simpan emas dalam akaun Gap, cara yang paling mudah ialah kita menggunakan online banking ataupun FPX. Tetapi bagi tuan-puan yang tak ada online banking, jangan risau, tak ada masalah. Boleh sahaja bank in secara direct ke akaun bank Public melalui mesin CDM, cash deposit machine. So tuan-puan nak simpan emas ni boleh sahaja guna online banking. Kalau tak ada online banking, boleh sahaja guna secara bank in secara manually lah, tak ada masalah. Terus saja tekan top up, pilih untuk kaedah bank in manually dan upload resit sebagai bukti kita dah transfer amount tersebut, dan simpan resitnya sebaiknya sampailah grade emasnya masuk ke dalam akaun Gap kita, dan sangat mudah, dah settle. Dan selalunya akan mengambil masa dalam 2 ke 3 hari bekerja, grade emas tersebut akan terus masuk dalam akaun Gap kita. So jangan risaulah, kalau tak ada online banking pun boleh simpan emas. So bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas, cepat-cepat klik link dekat profile saya, daftar terus akaun secara percuma. Kemudian tuan-puan boleh terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Dan yang paling penting, kena konsisten simpan setiap bulan, barulah kita lagi cepat capai matlamat simpanan kita. Oleh itu, kalau kita nak simpan emas dalam Public Gold ni, boleh guna online banking. Kalau tak ada online banking pun tak ada masalah, boleh saja bank in secara manual. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.